Baginda tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, akan tetapi dengan perilakunya cukup menggambarkan mulianya akhlak Rasulullah dan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi kanak-kanak yang di bawah umur ketika melakukan kesalahan. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, merupakan ahli khidmat Rasulullah pada masa hidupnya. Kisahnya bermula ibunya Ummu Sulaim binti Milhan mendatangi Rasulullah SAW tatkala tiba di Madinah. Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendatangimu dengan anakku ini supaya dia menjadi pembantumu dan mempelajari ilmu daripada-Mu. Maka kau doakanlah yang terbaik baginya." Lantas Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu waqfir tambahu." Hari demi hari Anas bin Malik terus berkhidmat kepada baginda SAW sehingga pada satu hari baginda menyuruhnya untuk membeli beberapa hajat di pasar. Anas bin Malik mentaati perintah Rasulullah SAW dan terus pergi ke pasar. Di pertengahan jalan, Anas bin Malik melihat sekelompok kanak-kanak yang bermain di taman, dan Anas bin Malik ketika itu berumur 10 tahun. Sewajarnya akan mengikuti mereka bermain bersama sehingga dia lupa akan titipan Rasulullah SAW. Sebentar tadi, selang beberapa waktu, baginda SAW berjalan jalan yang sama dan melihat Anas. Lalu dengan diam-diam mendekati Anas bin Malik lalu memegang bahunya, lantas bertanya, "Wahai Anas, adakah kau telah membeli barang yang kutitipkan tadi?" Anas bin Malik dalam keadaan terkejut melihat Rasulullah SAW dan merasa takut kerana dia lupa akan titipan Rasulullah. Dalam keadaan jujur, Anas bin Malik berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku lupa untuk membeli barang titipanmu." Dalam keadaan itu, adakah Rasulullah SAW marah memarahinya? Bahkan dengan kata kasar pun tidak keluar daripada mulut. Bahkan Rasulullah SAW tersenyum dan melayani dengan lemah lembut. Nampak tak betapa mulianya akhlak baginda ketika menghadapi anak kecil yang melakukan kesalahan? Baginda tidak mengherdik, tidak memarahi, bahkan berkata kasar sekalipun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sendiri, "Selama aku berkhidmat kepada baginda, tidak pernah pun baginda berkata sekalipun." Ini adalah sunnah Nabi yang perlu kita contohi dalam mendidik anak-anak kecil, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, seperti mana baginda bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq."